Oh, saya sentiasa menyantuni kita punya multiracial. Itu asas reformasi, asas Malaysia Madani lah. Bagi saya tak ada masalah. Bagi kerajaan tak ada masalah. Mungkin ada anasir-anasir luar yang cuba memecah belahkan perpaduan ini demi kepentingan sendirilah. Tetapi benda ini tidak wujud selagi saya menjadi wakil penduduk di sini. Saya telah berkhidmat di kawasan ini telah lama, sejak 2018 bersama mantan ahli parlimen masa itu, Ahli Batuka Dr. Tan Yee Kiew. Maka saya meneruskan legasi khidmat beliau yang baik. Saya menyantuni masyarakat dengan iktizam untuk memperkasakan perpaduan. Itulah harapan saya lah. Kita jangan lihat kepada sudut politik semata-mata untuk kepentingan politik, parti politik, ideologi masing-masing. Malah kita haruslah menyantuni penduduk sebab mereka juga manusia seperti saya. Seperti hari ini, semua production hari ini, lagu Chinese New Year, music video ini adalah hasil daripada perpaduan bukan sahaja Cina saja, tahun-tahun Cina. Maka ada di antara kru kita, cameraman, kita punya videographer, ada di kalangan kaum-kaum lain. So, saya amat berterima kasih. Mungkin selepas ini saya akan buat music video untuk Hari Raya pula. Tapi itu perpaduan yang saya maksudkan. Termasuk lagu yang dibawakan sekarang adalah produksi sendiri. So, senantiasa kita mencari cara yang baru untuk merapatkan penduduk dengan kita lah.